Okey, air dah ada ni, so kita boleh masukkan coolant ya. Air dah jernih. Ni tadi yang mula-mula aku keluarkan, dia macam merah dia sebut-sebut macam karat sikit. So ni yang kali kedua nampak macam jernih sikit. Nampak jernih sikit yang first. Dan ni aku tak ada yang kali ketiga. Bila dah macam ni, korang dah boleh bubur coolant dah. Tu coolant kat beg kuning ada. So kita pasang ni. Dah pasang hose ni. Lepas ni kita bubur coolant lah. Okey. Sebelum tu kau kena ni. Kau kena buang air radiator dulu. Ada warna kuning kat bawah tu. Nampak tak? Warna kuning kat bawah tu. Nampak? Nampak? Tu warna kuning tu. Kita buka, kasih buang air kat radiator yang warna putih ni. So nanti kita masukkan coolant kat sini. Start enjin, kita tunggu sampai kipas tu berpusing. Bila kipas dah pusing, air kat sini akan berkurang, kita top up, lepas tu kita boleh tutup dah. So sekarang ini kita proses nak bleeding lah, bagi dalam sistem tu air, tak ada udara, tak ada ruang-ruang udara pun. So nampak tak buih tu keluar. So dia nak bagi lubang-lubang yang halus tu masuk ke air lah. Saat lagi dia akan steady, baru kita tutup. Sementara menunggu kipas. Kipas pusing, isi, nak boleh tutup lah. Nampak guys, air tenang Dia menunjukkan memang perfect lah. Dia masih ada lagi udara. Ni udara tinggal sikit lah. Udara panas nak keluar Okay, nampak tenang kan. Nampak tenang. Kalau tenang macam ni, InsyaAllah lah kereta kau tak ada bocor lah. So, sekarang dia mengeluarkan buih untuk udara panas tu. Saat lagi udara panas tu berhenti So kalau sepanjang kau buat macam ni, dia akan keluar buih sambil bila tak ada stop buih tu. Dah sejam pun tak ada keluar buih, maknanya head kau ada problem.